Kalau musim biasa ni, harga hotel ni boleh tahan lah 200.5 ataupun RM300. Bagi saya okey lah. Dekat dengan masjid, jalan kaki dalam 4 minit atau 5 minit sampai ke masjid. Ni lah hotel kita. Okay, InsyaAllah siapa nak join bersama Tarbiyah Babikas, boleh contact kami dengan Ustaz Amirul. Okay, baik. Okay, yo. Kita dah check out hotel kami dekat sini, Kash. Jadi kita nak pergi ke Malmara Line kat tepi ni. Dekat saja. So kita alhamdulillah kita dah dapat bermalam di Istanbul. Dan selepas tu kita akan menuju ke Sarajevo. Alhamdulillah cuaca semalam hujan ritik-ritik je. Sebab semalam saya tengok 2-3 hari hujan lebat di area Istanbul. Dan semalam katakan ada salji, tapi muncul tak ada salji. Kita pun tak tahan dah. Kita akan naik Marmara menuju ke Haji Lirik. Lepas tu kita akan menuju ke Sabiha. Okay, kita nak pergi naik Marmara. Okay, kita dah sampai ke ni Marmara. Tengok suasana dia semua. Marmara Çiftçi Istasyonu. Lepas tu kita nak menuju ke Sabiha. Let's go. Sebelum lagi ke Haji Lirik. Gelmektedir. O vagonlu tren. Trenimiz peron sonunda Kita sampai dah. Tujuan kita